Proses bina rumah tak susah tau kalau korang tahu step by step dia. Jom saya tunjukkan cara paling senang Saidi Ahmad Enterprise buat rumah. Jom. Step pertama. Mula-mula korang kenalah share bajet dan juga idea. Yelah, macam mana kita orang nak tahu idea rumah impian korang macam mana kan? Step kedua, lepas dah dapat gambaran idea macam mana rumah yang korang nak tu, kita orang akan pelankan 3D design rupa rumah korang yang sebenar. So korang akan nampak lah rumah korang nanti jadi dia macam mana. Step yang ketiga, korang dah setuju dengan design korang, kita teruskan kepada sign agreement dan juga urus pelan lulus. Step yang keempat, kita teruskan pula dengan proses pembinaan rumah secara berfasa dan juga bayaran progres. Step terakhir, kita akan teruskan dengan proses penyerahan kunci dan juga jaminan selama 6 bulan. Senang kan proses buat rumah sebenarnya? Lepas tu kan, dengan cerita Saidi Ahmad Enterprise nak bagi promo free security door kalau siapa yang buat rumah dengan dia. Korang tak nak ke? Kalau korang nak, jom contact kita sekarang.